aloe vera, sedangkan saya sudah ada bidara. Sebenarnya selain daripada bidara, saya juga ingin belajar berkenaan dengan aloe vera, sebab bila menghasilkan satu produk yang baik, ia mesti hasil gabungan daripada bidara dan aloe vera. Itu menyebabkan saya kena belajar dua dua jenis tumbuhan ini yang memberi manfaat yang banyak kepada kehidupan manusia. Dan saya cuba belajar daripada dua tanaman ini sudah cukup untuk saya bawa ke hadapan. Bila saya mula belajar berkenaan dengan aloe vera ini adalah berkenaan bila saya tengok banyak produk-produk menggunakan aloe vera lah. Aloe vera ia digunakan dalam pelbagai bidang, bidang makanan, bidang perubatan dan sebagainya, menyebabkan saya pula mengkaji berkenaan dengan tumbuhan aloe vera ni adalah mendapat permintaan dunia, bukan saja di Malaysia, malahan di serata dunia lah, termasuk antara negara-negara yang komersial dan melahirkan tumbuhan-tumbuhan aloe vera ini seperti Mexico, antara kota besar lah, kota besar yang menanam aloe vera ni. Tapi saya bukan untuk melawan kota-kota besar, tapi saya untuk peringkat Formula Pesawat satu ini adalah untuk belajar berkenaan dengan tumbuhan aloe vera. Pada peringkat sekarang saya sudah ada dua jenis spesies aloe vera lah. Aloe vera yang pertama saya ada aloe vera jenis Barberdenis Miller. Yang tu adalah aloe vera jenis piawaian industri yang digunakan oleh industri untuk tujuan perubatan dan sebagainya. Selain daripada itu, saya ada juga aloe vera jenis ni lah, jenis giant. Jenis giant ni juga dia adalah grade yang kedua lah, grade yang kedua untuk dalam bidang perubatan jugalah. Ia banyak dikomersialkan dua jenis aloe vera lah, aloe vera Miller Barberdenis yang saya cakapkan tadi, dan yang kedua adalah aloe vera giant, yang dari segi banyaknya kandungan aloe vera, gel aloe vera ni adalah aloe vera giant lah. Aloe vera Miller Barberdenis ni yang kategori yang standard yang nombor 1 piawaian industri ni, ia sedikit lambat dan sedikit mengambil masalah untuk menanam berbanding dengan aloe vera giant yang cepat membesar. Pada peringkat awalnya saya ingat tanam aloe vera ni mudah, tanam saja, biar saja. Tapi tak, bila kita tanam satu tu okey, tak ada masalah. Tapi bila dalam kategori yang banyak ni, kuantiti yang banyak, dia boleh menyebabkan pelbagai penyakit, cara penjagaan air dan sebagainya. Kalau kita tak faham, boleh menyebabkan dia rosak habis tanaman kita. Dan daripada itu saya mula belajar dan saya mula kenal pasti apa jenis penyakit, apa jenis masalah, apa jenis tanah dan sebagainya, untuk lebih mengetahui berkenaan dengan tumbuhan aloe vera. Sekarang ni saya mula menanam lebih banyak, bukan sebab saya nak jadi nursery, tapi untuk fasa pertama ni saya nak mula memahami. Sebab tu bila anda tengok saya tunjukkan banyak saya tanam aloe vera. Sekarang ni bukan fasa untuk menjual untuk jadi nursery, tapi adalah untuk research and development daripada saya, untuk nak mengetahui jenis penyakit, jenis-jenis tanah dan cuaca air dan sebagainya, adalah untuk proses R&D saya dalam penanaman aloe vera untuk peringkat fasa pertama. InsyaAllah kalau berjaya fasa pertama ni, di fasa yang kedua kita akan buka untuk jualan lah, jualan kepada siapa yang nak beli anak benih dan sebagainya, anak pokok dan sebagainya. Kita akan buka jualan insyaAllah di fasa yang kedua nanti. Fasa pertama saya nak mula belajar dulu untuk R&D, Research and Development. Hari ini saya pun baru bermula berkenaan dengan aloe vera ini. Saya pun tak tahu ia berkembang sampai peringkat mana, tapi yang penting dalam dalam penanaman aloe vera ini saya mula faham proses perjalanan berkenaan dengan aloe vera, penanaman aloe vera, dan ia mungkin akan jadi sebahagian daripada mereka platform untuk masa hadapan insyaAllah. Last sekali saya nak tengok perjalanan aloe vera yang saya tanam ini di fasa 1
boleh berkembang ke fasa 2. Mari kita tengok sama-sama apa yang saya belajar, proses perjalanan, dan saya dokumentasikan perjalanan ini supaya kita boleh lihat apakah perkembangan penanaman aloe vera hasil daripada kajian saya, hasil daripada R&D yang saya buat, untuk kita tengok sejauh mana ia berkembang dan boleh pergi dalam Reka Flat Farm. InsyaAllah, jom kita ikuti bersama perjalanan Reka Flat Farm Bidara dan aloe vera, InsyaAllah.